服、服pakaian。これは枚、よく使うのが、すみません。枚、いいですね。一枚。これカタカナは読めますか？シャツ、シャツ、シャツ。not いいで long。すね。シャツ。短い。まあ、tadi disama macam kertas. Cara bilang dia, 枚、mai. Partik, 5枚、sorry, dia punya counter dia mai. 5枚あります。はい、じゃあ次。OK。はい、じゃあこれは猫、猫。いいですね。Dia punya penjodoh bilangan. um, picky, Okey, dia hiki sebenarnya. Ipiki. hiki, okay. Dia This one, bergantung lah yeah. macam tadilah. Ipong, Hiki, nihong, sambong. Ada piki, ada biki. Ipiki, nihiki, sambiki. Yonghiki, gohiki, ropiki. Dia ada bergantung kepada ya, nombor. selalu 3, 6, Hai, 8 kan. そうです。じゃあちょっと、はい。じ So ゃあ、ライ 6, さん。piki. 文を作ってください。に、place, benda, and then quantity. どうぞ。Okay. Um, 家にうん。猫が6匹います。はい。OK です。素晴らしい。じゃあもうあと一つ。Okay. 家にうん。服、あ、シャツが5枚あります。5枚あります。Okey. Okey. Kalau nak kata tadi kan syats. Syats ada. Tapi kita nak tambah adjective. Adjective kat depan dia. Macam mana kalau 赤 kita い nak tambah, nak panjangkan sikit. Dia yang tu ayat tadi dah betul dah macam simple words lah kan. Simple sentence. Nak tambahkan sikit, kita nak elaborate. Apa 仕事のシャ sorry, ツ adjective yang sesuai nak letak. 赤い Akai, 仕 tak ada 事の akai. Macam contoh. Adjective. Old, new, あ ataupun anything. 古い新しいシャツ Atarashi, so ですね。Atarashi. Itu kalau new, kalau old, 古い、furui. え いいですね。古い。新しい仕はい。事のシャツいいですね。仕事、いいですね。素晴らしい。もう一度ね、家に、どうぞ。家に新しはい。い仕事のシャツが5枚あります。Arimas is betul. Mana kita nak asalnya asuku ni syatsu ga gomai arimas. Yang tu yang paling basic lah kot. Sentence. Orang dah faham dah. Tapi kita nak elaborate sikit ni. Kita nak describe. Baju apa? Baju baru untuk buat kerja. Macam tu je lah. Atarashi shigoto no syatsu ga gomai arimas. Ini desu ne. Macam tu jeはい。sebenarnya kita nak elaborate. Dia basicnya pendek sikit. Tapi nak panjangkan dia. Macam contoh, okay? Okay, kita nak letak adjective juga kat depan ni. Apa yang sesuai? Ichiban i, do, かわいい猫。いいですね。どうぞ。家に。小さい猫。Oh yeah. でもいいですね。正しいです。はい、ど Oh う yeah. ぞ。How can I like small and Okay, plus lah uh, kan. Plus. Nak mana two yeah. adjective Adjective and adjective. Okay. Yeah. Yes, yes. Okay, ni mungkin kita boleh belajar next. Sebenarnya kalau adjective dengan adjective, okay, ada macam tadi lah. Chisai, kawai. Okay. Dia akan jadi yang first punya adjective ni dipatah, potong, dijambah Okay. jadi kutek. Ku. Oh, kute. Okay. Okay. Tapi dia 小さくて punya syarat かわい dia, yang depan ni pun plus punya adjective, belakang pun plus punya. Macam contoh, baru,
dan murah. Oh ya ya. Dia jadi Used to be kalau the dia same. berlawanan dia pakai apa? Kalau Shikashi. berlawanan dia guna Shikashi. shikashi, but dia Hmm. baru tapi sorry, dia murah tapi buruk. Macam tu shikashi kan. But kita guna but. Iya iya. Okay. Tapi kalau untuk gabung So, sebenarnya dia pakai soshtek, ada pelbagai lagi lah. Tapi untuk nak jadikan satu ayat jadi pakai kutek. Hai, dozo. chisakute kawaii neko. Okay. Rae-san. Ie ni 家に小さくて可愛い猫が6匹います。いいですね。素晴らしいです。素晴らしいです。Okey. Oh, Rais tak ada guna media sosial eh? Enggak. Okey. Semalam Sensei jadi juri for speech contest sebenarnya untuk schools. Ada yang Untuk ada form 5, ada bahasa form Jepun. eh? Bahasa Jepun. Bahasa Jepun betul. Speech contest in Japan. Ah, oke. Nihongo no speech contest to ga arimashita. Sensei wa juri. はい。As a jury, judge juga join lah semalam. And then Yes. JFKL under Japan Foundation Kuala Lumpur dia anjurkan, dia kata dia terima around more than 100 mahyaku ijo Wah. sangkashitai yang nak join the competition lah. And then dia hantar dia punya Sang. essay semua lah, kena bercakap, kena present for 5 minutes. And then today dia punya final stage tu hanya 14 students je yang terpilih. Ada daripada Sarawak, ada yang pada Johor, dan nationwide punya Wah. student datang lah semalam kat Academic Valley tu. And then Wow, wow. daripada 14 students yang join tu, number 1 and number 2 dapat hadiah pergi ke Japan for 2 weeks. Tak salah sensei kot, this July. Vacation. Dia dapat macam join some macam ada study trip lah for 2 weeks. Oh, oke. Dia bukannya dapat just tiket and then pergi melancong, bukan lah. And then adalah program, mungkin ada homestay ke, ada lesson jugalah di sana sebab ada Japan Foundation kan. 一番は Sorry, 一番は what did the first place get? macam mana? Tak faham. First place, what did he get? Kan, Apa? number 1 and number 2 dapat pergi Japan. Oh, sorry. Yes, Ah, okay. And then banyak lah sponsor 1 sampai 6 tu, ada banyak lah sponsor daripada Panasonic, and then daripada banyak yang sponsor hadiah jugalah. Menarik jugalah semalam semua pun. Tapi yelah, ramainya Wah. bila speech ni dia boleh, dia minta siapa-siapa sekarang ni pun boleh pakai chat GPT ke for do the essay kan. Ah. Tapi presentation lah pula, ada hafal, and then pronunciation, presentation, and then after the speech tu dia ada session for Q&A daripada soal, daripada isi yang dia present tu, ada Q&A session jugalah. Yang tu pun memainkan peranan penting sebab ada markah jugalah di situ. Walaupun dia pandai cara present, dia pandai hafal, tapi sebenarnya dia tak faham pun apa benda yang disampaikan. Itu pun masalah jugalah. Jadi kena orang panggil all rounders lah juga untuk menang. 面白い。はいですね。はい、じゃあちょっと練習しましょう。練習。じゃあ、リンゴ、これですね。リンゴ。リンゴがいくつありますか？いくつに adalah soalan. Soalan untuk Ah, how many. Okay, dia punya いいえ、counter kat sini dia 3 pakai つありま 3つ. す。Okay, kat sini pun これは何ですか？まず1はチェア。これです。ありますよ。あ、椅子。椅子。はい、じゃあこれは見てない。卵。卵。じゃあこれはカバン。カバン。これは部屋。部屋。部お屋は何部屋ですか？ルーム、ルーム。Room. Okay. Mana kat sini ada ni lah. Okay. Bilik. Kita practice. Ada 1, 2, 3, 4. Sensei tanya. Rais jawab. Ya, Rais tanya. Ya, mazu Rei desu ne. Rei. Ringo ga ikutsu arimasu ka?
Iie, mitsu arimasu. ikutsu dia tak ada hai yet. Huh? It's asking, is there one? No, no. No, there Ringo ga is. ikutsu arimasu ka? Ikutsu is Oh, how is that how much? many? Ya, how Oh, much, okay. how many lah. Ni jawapan dia ada kat sini lah. Kan? Ichi, ni, Wait, for one, how many? What is it? Itsu? Wait. hitotsu. Oh, oh, it's didn't relate. Okay. Hitotsu, hitori. Nah, Yeah, yeah. futatsu. I know now. Hai, futatsu. Hari tu rasanya saya ada sharekan ada punya list sikit kot untuk ni. Yeah, can you Hitotsu, share again? futatsu, I mitsu, don't know. yotsu. Kita kira dululah kan. Kita try belajar kira dulu. Kalau satu apa dia? What? Hitotsu, Hitotsu ni, futatsu, sang, mitsu, yotsu, mitsu. itsuzu, Yong, yotsu, yotsu. Go, itsuzu. itsutsu. Roku, Uh, muitsu? mutsu. Mutsu, okay. Okay, mutsu. Nana, Ikut hari kan? Uh, okay. nanotsu. Nanoka, Nanatsu. nanotsu. Hachi, Nanatsu. Yotsu. Yoka. yotsu ada dia yoka. Tapi kalau untuk bilangan yatsu. Oh, Yatsu. Ada chi saya side ikut hari je. ya. Yatsu. Ja, Q, Eh, kokonotsu. kokonotsu. Yeah, Kokonotsu. okay. Ja, Ju, Dotsu. to. Dia to je. Dia panjang. Yeah. Oh, To. to. Okay. Kalau 10 hari bulan Okay. apa dia? Toka. Toka. Dia ada kak. Tapi kalau untuk 10 biji ni, dia to je. To. Kalau 11 dia je ju. Okay, 11 dia akan jadi macam tadilah sensei kata. Dia pakai ko. Juiko, juniko, jusangko, juyongko, jugoko. Sebab tu kalau pakai ko ni, dia lagi, orang kata je ni, iko, niko, sangko, yongko, goko. Yang tu yang lagi mudah lah sebenarnya. Tak payah nak ikut yang special-special ni, pening sikit. Yeah. Okay. まあ、どっちも正しいです。はい、じゃあもう一度練習しましょう。Kita pakai yang hari itu. じゃあ、Rais jawab. リンゴがいくつありますか？3つあります。3リつあンゴが3ります。つあります。じゃあ、Rais さん、椅子がいくつありますか？あ椅子が1つあります。あります。じゃあ、どうぞ先生に聞いてください。卵pakai同じです。 two? Kita semua pakai yang Ah, sama. okay. Sebiji, dua biji. Okay, okay. Berapa biji ada? So, you imi desu. 卵がいくつありますか？はい。4つあります。じゃあ、ライさん、カバンがいくつありますか？カバンが2つあります。いいですね。じゃあ、部屋も同じです。berapa nak kata berapa biji tu tak ada. Ada berapa bilik tapi pakai yang sama je. いくつ。はい、どうぞ。あ、部屋がいくつありますか？いいですね。1、2、3、やい。6つあります。6つ。うん。いいですね。はい、じゃあ次。次。じゃあ、これが最後ですかね。ラストhari ini。じゃあ、まず、これは何ですか？テレビ。テレビ。これはテレビ。はい、シャツ。シャツ。じゃあ、1は CG。CD. CD. Okey, yang ni dia pakai, tengok elok-elok. Kalau terebi tadi, dia pakai dai. 台。いや、 Dai. 何台 Dia kata dah, Hah. basikal yang berenjin, yang ada enjin lah biasanya. マイ。 Ada mesin, pakai dai. Syatsu, dia pakai mai. CD? マイ Dia pakai ?CD もマイ pieces か。juga, betul? Pieces. How many pieces? Okay. Okay. じゃあ、2コンピュータ番はこれは何ですか？ー、台。コンピューター。コンピュータコンピー。ューター。Dia pakai dai. 台。
はい、はい。OK。はい、じゃあ次3番は何ですか？う封筒封筒、エンブレエンブレでpakai 封筒、前。前。いいですね。じゃあ最後はこれは車、車何を使います台、か？台。Okey. Maksudnya dia gunakan spesifik counter 台、lah. Spesifik 台、counter 台。untuk certain barang. はい。じゃあまず練習しましょう。kita try practice ほ dulu. ほほ例1。じゃあライさん、テレビがはい。何台ありますか？あ、2台あります。あります。いいですね。はい。じゃあどうぞ先生に聞いてください。あ、車が何まず例に、例台？に。Oh, we're doing it order. Okay. シャツが何枚ありますか？いいですね。じゃあ1枚あります。じゃあライさん、コンピューターが何台ありますか？ 3倍？ 3 倍あ 3 りま台。す。Dia 台. 台 Enteng. 台. It is no change? Tak ada Tak ada. change Ni for tak ada. 3. 1 台, 2 台, 3 台, 4 台. Semua sama 台. Wah, okay. Itulah pening kan. Ada yang tukar, ada yang tak tukar, ada yang ni.はい、じゃあもう一度お願い Yes. します。じゃあ、ライさん。コンピューターが何台ありますか？3台あります。いいですね。じゃあ、どうぞ先生に聞いてください。Okay, 車。I う can ん do it now. あ、車が何台ありますか？じゃあ、5台あります。じゃあ、ライさん。CD が何枚ありますか？5枚あります。いいですね。じゃあ、最後、先生に聞いてください。どうぞ。あ、封筒が何枚ありますか？封筒が、2枚あります。いいですね。じゃあ、今日はここまでですね。Kena ingatlah satu, dia punya counter Yeah. yang berenjin yang Boleh send lagi? sorry? Can you send the table Table. table of Okay. counter? Sebenarnya hari tu kelas sensei dah hantar parents, hantar kat mak Rais dah mungkin apa ni? Kejap Hilang. Sebab tu lah hantar Rais, okey. Rais guna sekejap, WhatsApp juga ke? Apa macam mana kalau anda kata lah? Guna, guna. I Sorry, use it. I use it. you use it? Yes. Yes. WhatsApp. Ya, ya. Oh, nanti boleh ke? Kejap, sensei ni jap.